mana? Sorry bro, sorry. Sorry? Ha? Kau langgar aku? Lepas tu kau cakap sorry? Habis? Kau tak kerti buat kerja ke? Ha? Kalau kau tak kerti buat kerja, kau jangan kerja kat sini. Out! Tak payah tenang apa boleh cakap kan? Habis? Apa masalah kau? Kau tak berhenti dengan aku? Cakap! Kau tak berhenti! Taiko, sorry Taiko, dia budak baru, dia tak tahu apa-apa. Kau jangan sibuk! Belah! Belah! Aku belum hampir lagi dengan kau! Balik. Engkau dengar cakap Pakcik? Engkau kena hati-hati, dia orang tu gangster dekat sini. Ini kawasan dia orang. Diorang selalu buat kacau kat sini ke? Itu bukan urusan kau. Kau buat kerja kau aja. Wei, bantuan! Aku tak berhati lagi dengan kau, Wei! Kau jangan nampak bodoh dengan aku! Kau dengar sini! Besok bila aku datang, aku tak nak tengok muka kau! Aku jumpa kau! Aku tatak pada kau! Faham tak? Taiko, jangan ini macam Taiko. Dia tak sengaja. Taiko. Kenapa? Taiko. Kau nak bela budak bodoh ni? Sebelum lu orang jadi mayat, Ramos! Jom! Bantuan! Aku tak berhati lagi dengan kau! Hei, kalau aku sembelih kau 18, baru kau tahu tentang penyesalan, tahu tak? Kau akan menyesal! Okay bro, Okay bro, thanks. Lu buat apa kat sini bro, Tempat busuk, hapak ni, Kau jangan risau pasal aku lah, Cip. Aku selesa kerja tempat macam ni. Selesa kau cakap? Hei, lu, gua, Dragon, karaoke, 5 star, perempuan. Barulah selesa. Sayo ni lu jual, sayo kita jual 1 kilo 3-4 ribu bro. Ini 1 kilo 3 ringgit lu mau jual kah? Aku dah lupakan pasal semua tu. Aku nak mulakan hidup baru, Cip. Hidup baru bro. Hidup lama yang gemilang. Hidup baru lu apa cerita bro? Cip, apa? Tolonglah faham aku. Itu je aku minta dari kau. Sayo. Kau confirm ke nak join Syak ni, Jai? Kau fikir betul-betul dia orang tu bahaya ke? Seram ni. Bahaya tak wujud dalam buku aku Kata aku, orang nak bayar kita duit, kau tak nak? Kau sebut pasal bahaya, Tapi dia orang tu musuh kita. Kalau Syak dah ajal kita, buta-buta kita semua masuk dalam. Sekarang ni Syak suruh langgar Jim. Lu gila ke? Memang aku tak kisah langgar siapa. Yang penting aku dapat duit. Korang semua dapat duit. Syak boleh bayar lebih. Buat apa duk buat Dragon? Tapi Ajib tu kawan kita, Jai. Lu kena ingat tu, dia dah banyak tolong kita. Ajib tetap ajib, duit tetap duit. Bila nak buat duit? Kalau korang tak nak, gua tahu apa yang gua buat. Gua mau orang macam dia. Syak, buat apa lu simpan lagi tu budak? Gua ingat tu hari lu sudah mau potong sama dia tau. Kalau Malik tahu memang adik ikut sama kita, dia lagi panas sama lu tau. Lagi Jun mah, gua lagi suka. Biar dia berbulu sama gua. Sekarang dia punya adik sudah jadi gua punya anjing. Macam-macam kita boleh bikin tau. Macam, kalau dia kencing sama kita boleh percaya ke sama dia, Syak? Lu tak payah cerita sama gua lah. Itu macam punya bangkai, boleh duduk diam sama duit. Gua tahu macam mana mau handle. Habis, lu mau suruh dia langgar Dragon ke? Lu rasa dia boleh bikin ke? Kita tengok ini malam. Macam itu budak bikin kerja.
Mak, Malik, kenapa Malik tak balik rumah nak? Malik dah tak sayang ke Mak lagi ke? tak Mak. Malik takut yang Mak masih marahkan Malik. Tu je. Malik lah Malik. Mak dah tua. Tak ada siapa-siapa nak jaga Mak. Malik lah Malik. Mak rindukan kau nak.